Hai semua, hari ini saya akan menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa pendek. Terdapat 5 jenis sumber dana mengikut jangka masa pendek. Antaranya termasuklah yang pertama, overdraft. Yang kedua ialah pemfaktoran. Yang kedua ialah penerimaan jurubank iaitu bank acceptance. Yang keempat ialah resit amanah iaitu trust receipt. Dan yang terakhir ialah pinjaman berjangka. Jadi apakah sumber dana mengikut jangka masa pendek? Sumber dana mengikut jangka masa pendek merujuk kepada pembiayaan yang perlu dijelaskan dalam tempoh 1 tahun atau kurang daripada 1 tahun. Kebanyakannya terdiri daripada kemudahan kredit yang diberikan oleh pembekal atau institusi kewangan. Jadi yang pertama sekali kita akan masuk ke dalam overdraft. Jadi overdraft ini dia merupakan satu kemudahan kredit yang disediakan oleh bank kepada pemegang akaun semasa yang membenarkannya untuk mengeluarkan sejumlah wang yang melebihi baki yang terdapat dalam akaun semasa tersebut setakat had yang sudah ditetapkan. Jadi tujuan penggunaannya ialah bagi membayar perbelanjaan, hutang dan pembelian barangan. Faedah yang akan dikenakan terhadap pemegang akaun tersebut berdasarkan jumlah wang yang dikeluarkan sahaja. Manakala kadar faedah yang dikenakan biasanya lebih tinggi daripada pinjaman biasa kerana kadar yang dikenakan mengikut hari sehinggalah bayaran dibuat secara sepenuhnya. Okey, seterusnya ialah pemfaktoran. Pemfaktoran ialah aktiviti pemfaktoran yang melibatkan pengambilalihan dan pentadbiran akaun penghutang perniagaan iaitu akaun belum terima dan aktiviti pengutipan hutang. Syarikat pemfaktor ialah institusi kewangan yang menjalankan kegiatan pemfaktoran seperti Hidayah Factor Sdn Bhd, CIMB Factoring dan Public Leasing and Factoring Sdn Bhd. Sesebuah organisasi perniagaan akan menjual akaun penghutang perniagaan, akaun belum terima, pada nilai kurang daripada nilai muka iaitu nilai diskaun kepada syarikat pemfaktor apabila wang tunai diperlukan dengan segera dalam perniagaan. Organisasi perniagaan itu akan menerima wang pendahuluan dan bakinya akan dijelaskan setelah syarikat pemfaktor selesai memungut hutang daripada penghutang perniagaan tersebut. Syarikat pemfaktor akan mengambil kira semua kos dalam memberi pembiayaan kepada organisasi perniagaan tersebut yang melibatkan kos rizab, yuran dan faedah. Seterusnya ialah penerimaan jurubank atau bankers acceptance. Penerimaan jurubank ini merupakan bil pertukaran yang dikeluarkan oleh pengimport atau pengeksport dan diterima serta disahkan oleh bank. Dengan penerimaan dokumen tersebut, bank mempunyai komitmen untuk membayar sejumlah wang yang dinyatakan pada satu tarikh masa tertentu atau masa depan. Penerimaan jurubank ini juga merupakan satu kaedah pembiayaan perdagangan jangka pendek yang disediakan oleh bank kepada pelanggan perniagaannya yang melakukan kegiatan import dan ekspor bertujuan untuk memudahkan perdagangan antarabangsa dan perniagaan domestik. Seterusnya ialah resit amanah iaitu trust receipt. Trust receipt merupakan satu jaminan pembayaran oleh pihak bank kepada pengeksport daripada luar dan dalam negara. Resit amanah ini merupakan satu bentuk kemudahan jangka pendek yang diperoleh oleh pengimport daripada pihak bank bagi membiayai barangan yang diimport. Walau bagaimanapun, pengimport tidak dapat membayar sehinggalah barangan tersebut dapat dijual. Maka, bank akan menjelaskan pembayaran terlebih dahulu. Pengimport akan memberikan bank resit amanah di mana pengimport berjanji untuk membayar bank apabila barang-barangnya dapat dijual. Yang terakhir ialah pinjaman berjangka. Jadi pinjaman berjangka ini merupakan satu kemudahan pinjaman khusus jangka pendek yang disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi keperluan sumber dana yang mendesak kepada pelanggan perniagaan. Perniagaan kecil akan menggunakan wang tunai daripada pinjaman berjangka ini untuk membeli aset, bukan semasa seperti peralatan atau mesin yang digunakan dalam proses pengeluaran. Pihak bank akan mengenakan kadar faedah mengikut bulanan. Kos pinjaman akan bergantung kepada jumlah pinjaman, waktu aliran tunai dan tempoh pinjaman. Pinjaman ini adalah untuk tempoh kurang daripada setahun dan bayaran balik adalah secara angsuran yang terdiri daripada aman pokok dan faedah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.